So lunch I hari ni 6 sudu nasi, sambal tempoyak ayam, daun kemangi and jeruk petai. Ramai kecam I sebab banyak makan petai, tapi I makan seminggu sekali je. Jeruk petai ni dia tak busuk macam petai yang biasa tu tau. Oh ni memanggil I untuk makan banyak. Sambal tempoyak ni memang sedap. Ni I buat lain sikit daripada yang I selalu makan tau. Sedap gila sambal tempoyak ni. Petai ni dah sebulan dalam fridge. Kita tengok crunchy ke tak. Sedap. I buat sambal tempoyak ni banyak-banyak tadi untuk stok seminggu. Daun kemangi ni rasa macam wangi-wangi sikit. Dia macam rasa berherba. Tapi sedap. Rasa fresh. Dia rasa fresh. You tak makan petai, you hilang satu nikmat dunia. I makan kosong macam tu, Cisha, sambal tempoyak pun sedap. Sedap mampus. You know the food is good bila kaki dah naik. Habis sedap gila.